Dia gembira buat orang sakit hati waktu tu. Betul? Apa? Lagi polis kau tangkap kau, lagi kau buat perangai. Lagi orang suruh balik, kau buat perangai kan? Dia sekarang masih lagi dalam, dia dah keluar daripada fakir miskin tu, tapi dah duduk dalam fakir miskin. Dia dah naik satu tapak. Memang sebelum ni adalah dia kata-kata dia kan nak cuba-cuba keluar lah, tapi kita tak nak ambil risik pasal dia berniaga yang tak tetap. Cuma yang kita pandang dia ada usaha yang berterusan. Di sungguh pun begitu, saya tengok kita apa saja yang kita tolong dia, pergi bantu promosi, pergi bantu tolong orang dalam bentuk semangat, semua dia tak pernah tolak pun. Itu yang mungkin menyebabkan masyarakat sekeliling ni pun selesa juga bersama dengan dia ni. Walaupun sebelum ni menjeran dia orang dengan dia ni, jadi sekarang dia dah bertambah baik, jauh lebih baik daripada dulu, dan hari ni hasilnya dah ada depan mata. Nur rasa YB macam malaikat lah. Macam malaikat yang tolong Nur masa Nur sakit. Sebab Nur rasa Nur jumpa orang yang betul lah. Orang yang betul tolong Nur masa Nur sakit. Allah suruh pakai tutup aurat. Saya tak suka pakai tutup aurat, saya tak suka tipu diri saya. Waduh. Bukan orang lain tak tolong, orang lain pun ada tolong juga. Tapi tak ada macam YB lah. YB dia buat konten kan. Konten tu untuk dia tengok balik kan apa yang kesalahan dia buat masa kerja. Tapi dia sebarkan, lepas dia sebarkan tu ramai orang kenal saya. Ramai orang tahu pasal isu mental lah. Pasal isu mental lah. Saya bersyukur lah. Saya bersyukur. Saya anggap YB guru saya. Kalau apa-apa pun saya akan rujuk pada YB. Nur nak jadi macam dulu balik, macam masa Nur sihat. Nur tak nak sia-siakan peluang orang dah bagi. Orang dah bagi peluang pada Nur. Nur nak cuba buktikan Nur boleh usaha, Nur boleh berubah, Nur boleh jadi baik, Nur boleh tolong orang lain juga. Macam YB cakap, kalau kau dah berubah, tolong orang lain, jangan lupa bantu orang lain. Tahniah diucapkan kepada penerima anugerah kasih wanita cekal Cik Nur Kamariah binti Muhammad Khalid Lutfi. Dan saya nak tunjuk juga pada asnaf lain yang sihat sejahtera, yang jadi asnaf kerana masalah sikap kan. Yang gila pun boleh baik, tapi yang sihat ni nak jadi apa? Sampai bila? Dengan jadikan alasan tak ada apa-apa, tak ada ilmu, tak dibantu sebagai alasan untuk kekal sebagai asnaf untuk selama-lamanya.